warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri pukul 7 saya rasa. Maybe kat pukul 7. Saya saja nak buat review. Saya lama tak buat review makanan. Maybe ini ada starter saya untuk buat review pasal makanan-makanan di Malaysia lah. Saya sekarang tengah review satu produk dia, tapi tak adalah label dia semua kan. Dia punya kopi ni okey lah, Vietnam Coffee. Saya tak salah saya lah Vietnam Coffee. Saya akan sediakan satu rakaman yang saya buat tadi. Saya ambil video dan saya beritahu owner saya nak buat video ni kan. So saya rasa siapa-siapa yang tak minum kopi, Vietnam Coffee is the best. Dia macam kopi yang nice sangat. Kopi yang orang kata boleh minum dan tak sakit kepala. Sebab saya dah minum hampir half. Saya tak sakit kepala. Selalu kalau saya minum kopi yang agak-agak sekarang pun tengah sakit kepala lah kan, saya boleh minum. So macam agak setanding jugalah kopi-kopi yang branded kat luar sana tu. So korang yang nak merasa kopi yang murah, sebab harga dia RM6 je small. Kalau yang besar sikit RM9 tak salah saya tadi. Korang boleh cuba kopi Vietnam. Okay, bye, see you.